campur aduk ikut mazhab tu mazhab ni dalam ibadah? Jawabnya ada boleh, ada tak boleh. Jika kita kesempitan, kita taklid pada pandangan mazhab lain, nah, maka itu dibolehkan. Contoh dalam mazhab Syafi'i, mensyaratkan niat itu mesti dalam takbiratul ihram. Ada 3 mazhab lagi, sunat saja dalam takbiratul ihram, sah sebelum takbiratul ihram. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, orang yang mazhab Syafi'i jika susah sangat nak dapat niat di dalam takbir, maka diberi kelonggaran taklid pada pandangan, boleh niat sebelum takbir dalam masa yang sedikit ketika berdiri. Jadi kalau begitu campur mazhab boleh, kerana dia dalam keadaan masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Orang yang kesukaran, kepayahan, diberi hukum keringanan. Tapi kalau dalam bab tatabbu' rukhas, sengaja nak ambil yang mana yang lebih mudah, maka itu kata ulama haram. Ini jadi bermain-main dengan hukum agama.